Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan komik yang telah kami hasilkan yang bertajuk Kuih Lapis Kenangan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Hashimah binti Alimuddin, Nur Nabila Nazwin binti Sunario, Nur Fitrah binti Zulkifli, Nur Aina binti Raja dan Nur Afika binti Ceya. Komik Kuih Lapis Kenangan ini bertemakan kekeluargaan. Komik ini mengisahkan tentang hubungan kekeluargaan antara Aiman dan juga Nenek Zah, di mana Aiman dipaksa pulang ke kampung oleh ibunya. Pada awalnya, Aiman bersikap degil dan memberontak. Namun disebabkan kasih sayang Nenek Zah, Aiman akur dan rindu akan keluarganya, lebih-lebih lagi ayahnya yang telah meninggal dunia. Komik ini mempunyai watak utama dan juga watak sampingan. Watak utama yang pertama adalah Aiman. Dia berusia 13 tahun dan mempunyai perwatakan yang protagonis. Aiman merupakan anak yatim iaitu kehilangan bapa. Aiman juga merupakan seorang remaja bandar yang pada mulanya keras hati, sinis dan sangat bergantung kepada teknologi. Namun, dia mempunyai hati yang sensitif dan mula berubah setelah terdedah dengan kisah sebenar keluarganya. Watak utama yang seterusnya adalah Nenek Zah. Nenek Zah berumur sekitar 70-an dan merupakan pembawa warisan keluarga. Nenek Zah mempunyai kasih sayang yang tinggi terhadap keluarganya. Nenek Zah merupakan seorang yang lemah lembut, penuh sabar, penyayang dan menyimpan banyak kenangan serta rahsia keluarga. Dia menjadi jambatan antara masa lalu dan masa. Komik ini juga mempunyai watak sampingan iaitu ibu kepada Aiman. Ibu kepada Aiman menetap di bandar bersama anak-anaknya dan berusia 45 tahun. Ibu Aiman seorang yang tegas tetapi penyayang, memainkan peranan sebagai penghubung antara Aiman dan juga nenek. Walaupun tidak ditampilkan banyak, komik ini terdiri daripada 3 latar yang berbeza iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Latar tempat yang terdapat dalam komik ini ialah latar dalam bas, stesen bas kampung, ruang tamu dalam bilik dan platform digital iaitu aplikasi TikTok. Sebagai salah satu contoh, latar dalam bas menunjukkan Aiman sedang menaiki bas sambil mendengar lagu di telefon, manakala latar masa terdiri daripada latar malam dan latar pagi, di mana latar malam menunjukkan hujan rintik-rintik di luar, bekalan elektrik terputus dan Aiman turun ke dapur mencari lilin. Dia melihat ada cahaya kecil dari pelita. Tiba-tiba dia melihat satu sosok manusia iaitu nenek yang sedang membuka peti kayu. Dan latar pagi menunjukkan Aiman bangun awal melihat nenek kelihatan lemah sedang duduk di kerusi. Juga memaparkan beberapa latar masyarakat. Latar masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang penyayang. Sebagai contoh, Nenek Zah sangat sayangkan cucunya iaitu Adam. Selain itu, terdapat juga latar masyarakat yang mementingkan hubungan kekeluargaan, di mana hubungan antara ibu, anak, cucu dan arwah ayahnya yang sentiasa erat. Seterusnya, masyarakat yang masih mengekalkan tradisi warisan keluarga. Misalnya, Nenek Zah masih membuat kuih lapis warisan turun-temurun oleh keluarganya. Dan akhir sekali, terdapat juga latar masyarakat yang berdepan dengan perubahan zaman. Sebagai contoh, perubahan yang berlaku selaras mengikut peredaran dunia semasa. Buktinya, Aiman mahir dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi TikTok untuk menghasilkan video pembuatan kuih lapis, manakala Nenek Zah masih mengekalkan tradisi masyarakat Melayu lama. Dalam penghasilan komik ini, kami telah menggunakan dialek Murut Sabah. Prosedur membina komik. Yang pertama, tentukan objektif dan tema. Jalan cerita yang ringkas dan menarik. Mesti membina plot, iaitu berdiri pada permulaan, konflik dan penyelesaian. Memastikan jalan cerita mempunyai nilai dan pengajaran. Seterusnya, mencipta watak. Menetapkan pewatakan watak utama dan watak sampingan. Menyesuaikan ilustrasi watak selaras dengan pewatakan. Yang ketiga,
menulis skrip dialog. Dialog ini menggunakan bahasa dari suku kaum Murut yang berasal dari Sabah, khususnya menggunakan elemen-elemen bahasa yang sesuai seperti perulangan atau bahasa kerasan. Berikutnya, melakar pena komik iaitu storyboard. Menentukan bilangan pena untuk setiap cerita. Setiap pena dilengkapi dengan dialog, teks naratif dan visual lakaran. Melakar ilustrasi dan grafik komik. Ilustrasi atau grafik komik dilukis menggunakan perincian Canva dan menggunakan teknologi AI. Ini bagi menyesuaikan ilustrasi dengan latar cerita tersebut. Seterusnya, menyusun reka letak ilustrasi. Menyusun reka letak ilustrasi atau grafik pada komik ini menggunakan perincian Canva. Hal ini bagi menambah elemen grafik pada komik. Berikutnya, menyemak bahasa dan visual. Menyemak kesalahan dari segi ejaan dan tata bahasa. Ini bagi memastikan visual dan grafik lebih jelas dan kemas. Yang terakhir adalah terbitkan. Itu mak turun komik daripada aplikasi Canva, cetak komik dan terbitkan sebagai komik digital. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan elemen semantik yang terdapat di dalam dialog. Yang pertama ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya. Sebagai contoh, kau tu selalu dengan handphone, besar kepala betul, hendak kisah pun orang sekeliling. Besar kepala di dalam dialog ini ialah degil atau tidak mendengar nasihat. Aiman seorang anak yang degil dan dikatakan tidak suka mendengar nasihat daripada ibunya. Yang seterusnya ialah metafora. Metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu atau maksud lain daripada biasa. Sebagai contoh di dalam dialog ialah ilak wo magilong aku ra babaru ama minli, iaitu seperti melihat bayang arwah bapa kamu datang kembali. Ayat ini membawa maksud bahawa raut wajah Aiman mengingatkan nenek kepada anaknya, iaitu ayah kepada Aiman, seolah bayang itu menjelma semula. Unsur metafora juga terdapat di dalam dialog. Maka pandai ia rakui lapis ni, pai rukui lapis ayuka pangkaraan rabaloi amatuo, iaitu dia mesti tahu bahawa kuih lapis itu bukan makanan semata-mata, tetapi sebagai kenangan yang mengingatkan rumah dan mak. Kuih lapis disamakan dengan kenangan hidup dan simbol bahawa makanan tersebut membawa makna emosi dan sejarah keluarga. Bagi kekuatan komik pula, bagi komik digital, yang pertama ialah penyampaian maklumat yang ringkas dan jelas. Ini kerana komik digital ini menggunakan dialog yang pendek dan visual menarik untuk menyampaikan sesuatu mesej yang kompleks dengan cara yang mudah difahami. Seterusnya, sesuai untuk pembelajaran abad ke-21. Komik digital ini selari dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, pemikiran kritis, kreativiti, serta pembelajaran kendiri dan kolaboratif. Kekuatan komik kuih lapis harian. Yang pertama, relevan dengan kehidupan harian dan pengajaran nilai. Kerana komik ini bukan sekadar menghidupkan, tetapi turut mengajar nilai-nilai penting seperti kesabaran, kasih sayang antara nenek dan cucu, dan arti kenangan. Seterusnya, menggabungkan nilai nostalgia dan budaya tempatan. Unsur ini menghidupkan semula
adalah keterbatasan akses dan peranti, iaitu mendatangkan kesukaran terhadap yang tidak mempunyai peranti seperti tablet atau telefon pintar yang sesuai untuk membaca komik digital dengan selesa. Kedua adalah hak cipta dan cetak rompak. Komik digital mudah untuk disalin dan dimuat turun secara haram dan disebarkan tanpa kebenaran penulis novel tersebut. Kelemahan komik Kui Lapis Kenangan pula, yang pertama mempunyai dialog yang panjang. Dialog dalam komik ini agak panjang untuk seorang watak dan terlalu berat, yang boleh menyebabkan pembaca mudah hilang fokus atau merasa bosan. Kelemahan kedua ialah watak sampingan kurang ditonjolkan. Fokus terlalu tertumpu pada Aiman dan neneknya. Watak seperti ibu Aiman kurang diberi perhatian, sedangkan watak ibu dapat memberi pemahaman terhadap perangai Aiman yang sebenar. Cadangan penambahbaikan. Bagi komik digital, cadangan penambahbaikan yang pertama adalah terbitkan dalam format cetakan, iaitu menyediakan versi komik bercetak sebagai alternatif ataupun menyediakan versi PDF yang boleh dimuat turun dan dicetak dengan mudah. Kedua, lindungi kandungan digital. Penulis perlulah meletakkan watermark pada halaman digital untuk menandakan bahawa komik digital tersebut mempunyai hak milik dan komik diterbitkan melalui platform rasmi seperti Webtoon. Bagi cadangan penambahbaikan komik Kui Lapis Kenangan, yang pertama, pendekkan dan berkemas dialog. Ringkaskan dialog agar lebih padat, natural dan sesuai dengan gaya bahasa remaja. Kedua, perkembangkan watak sampingan. Watak Ibu Aiman perlulah dikembangkan lagi kerana watak sampingan turut berperanan penting dalam penceritaan komik tersebut. Contohnya, menambah beberapa dialog, interaksi antara Aiman dan ibunya agar lebih seimbang. Kesimpulannya, melalui komik ini, pembaca dapat memahami mesej atau pengajaran yang ingin disampaikan melalui gabungan ilustrasi dan grafik serta dialog. Penyampaian cerita melalui komik dengan cara yang ringkas, kreatif dan menarik menjadikannya mudah difahami oleh pelbagai peringkat umur. Ia juga dapat menyampaikan nilai murni dan dijadikan unsur hiburan secara berkesan. Penggunaan dialek Murut pada komik ini dapat memartabatkan bahasa kaum Murut tersebut. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.